dekat Sarawak, mesti korang kenal benda ni kan? Dan mungkin korang pernah makan. Sedap kan? Sering dijumpai di rumah asap. Tapi korang kenal tak benda ni? Mesti ramai yang confused. Ini adalah bahagian terakhir usus besar yang disebut atau dipanggil sebagai rektum. Jika Mar dekat sini nak kongsi dengan korang tentang usus besar kinzig. Usus besar ni sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama adalah yang paling hujung yang dipanggil rektum. Yang saya pegang ni, inilah dia. Manakala yang sebelah kiri ni adalah usus besar bau. Ni adalah part paling depan sekali. Perbezaan rektum ianya lebih tebal, pejal, lebih lebar serta lebih cerah berbanding dengan usus besar. Okey, kita masuk bab usus besar. Usus besar ni kelihatan lebih nipis berbanding daripada rektum. Kurang pejal, kurang padat. Bab warna dia ada putih kelabu-kelabu sedikit berbanding rektum, serta lebih berbau lagi daripada rektum. Kalau bab masakan, rektum ni tiada yang spesifik. Segalanya boleh. Okey, saya bawa balik ke rumah untuk lebih lanjut lagi. Yang ni adalah rektum. Korang tengok bentuk dia, rupa dia lebih tebal, lebih lebar, lebih cerah, kurang berbau. Kat dalam dia berlemak. Tengok ada isi dan lemak di dalam dia punya rektum dan kurang berbau. Okey, sekarang kita bedah nak tahu lebih dalam lagi. Rektum ni pun ada dua part. Satu yang macam ni, berlapis-lapis. Dan satu lagi yang macam ni, lebih nipis. Yang lebih nipis adalah yang paling lembut dan yang lebih tebal adalah yang paling kenyal. Okey, terus kita masuk dengan cara mencuci dia. Kita cuci dia dengan cuka dan air untuk menghilangkan bau. Kalau boleh, rendamlah sejam dua. Rektum ni kalau salah cara masak, lihat macam saya guna cuka dengan air. Lepas tu saya rebus selama sejam atau dua lah untuk melembutkan tekstur rektum tu serta menghilangkan bau. Kalau nak cepat, gunalah pressure cooker. Bagi saya, guna kaedah yang biasa sajalah, lebih bagus. Saya akan rebus selama sejam. Lepas tu buang air tadi. Lepas tu rebus balik. Gunakan air yang baru. Bila dah rebus tu, okey, dah ready untuk masakan. Ini hanya sekadar share dengan korang. Kalau bab masak rektum ni, saya lebih minat dua jenis. Satu, dipanggang. Kedua, digoreng dengan tepung bestari. Bab masak rektum ni sebenarnya pelbagai. Tak ada yang spesifik. Ada yang dibakar dalam daun, ada yang masak kicap, ada yang buat paklo, serta macam-macam lagi lah. Sebenarnya kategori usus besar ni, rektum lah yang paling sedap sekali. Ianya jarang ditemui. Sebab apa? Ramai dah tempah dulu. Jadi sisanya kita dapat usus besar biasa ataupun bau punya. Jadi inilah rektum. Lebih tebal, lebih kenyal dan ada spring dan rasa solid bila digigit. Kurang berbau berbanding perut besar biasa. Sekarang tengok saya panggang rektum ni. Dah masak dah pun. Okey, lepas ni kita tengok dia punya tekstur bila dah masak. Okey, tengok ni. Berlapis-lapis. Nampak berlemak, garing, ada sedikit rentung sebab bara api kuat sangat. Alright, nanti kita test. Yang ni resepi kedua saya, goreng dengan tepung. Tapi saya letak kunyit dululah untuk menghilangkan bau rektum tu. Lepas tu saya letak sedikit secukup rasa dan garam. Lepas tu gaul bagi sekata. Dan baru masuk tepung goreng bistari. Yang saya punya ni jenis yang pedas. Bab tepung ni terpulang. Nak letak banyak ke, sikit ke, nak bagi garing ke, kurang garing ke. Yang tu ikut selera masing-masing lah. Okey, sekarang kita goreng dia bagi garing dan langup. Okey, saya sambung balik bab rektum. Cara nak bagi dia lembut. Setengah orang perap dengan nenas ataupun air irisan betik muda.
selama 15 minit ataupun 30 minit. Boleh juga masak dalam buluh. Tujuannya semua tu hanya satu je. Nak bagi dia tak liat macam getah kalau gigit. Sebab apa? Rektum ni kalau salah masak, dia liat sangat-sangat susah nak gigit. Dan kalau dah terbiasa makan kat rumah asap tu, wah senang gigit lembut je. Dia orang ada rahsia dia sendiri juga. Okey, kita sambung balik. Pap goreng dengan tepung. Yang ni korang goreng. Kalau nak dirangup lagi macam keropok lekor, korang goreng lama-lama sikit. Bagi dia kembang. Api dia taklah kuat sangat, perlahan lah ya. Yang ni adalah sebahagian daripada resepi saya untuk masak rektum. Dan rasanya korang pun dah kenal apa itu rektum dan perut besar biasa. Kalau tak percaya, korang try beli dua benda tu dan cuba masak dua benda tu. Sekarang saya punya rektum dah masak. Saya nak try. Tengok ni, tekstur dia. Saya ada sambal lagi, cicah dia. Bab sambal ni simple, dia tak payah susah-susah. Jadi sedap. Biar ni hangus, garing, sedap. Kita try yang goreng pula. Cicah juga dengan sambal. Sebenarnya dah ada serbuk cili tadi, dah pedas dah. Tapi kita nak ekstra lagi. Yang ni lemak rangup. Aduh, memang sedap. Korang boleh try lah resepi saya simple ni. Mana tahu korang nak lepak-lepak dengan kawan-kawan, dengan saudara mara. Boleh try resepi saya ni. Simple, senang, mudah, berbaloi. Okey guys, sampai di sini saja bak rektum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Next video akan datang, usus besar.